Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Farzalah binti Anwar. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi yang terletak di Sepang, Selangor. Kod sekolah saya BBA 9217. Pada masa lapang, saya amat gemar membaca buku cerita. Pada hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi cerita tentang sebuah buku kegemaran saya yang bertajuk Jikalau Menampi, Jangan Tumpah Padinya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh penerbit Minda Teguh. Buku ini hasil karya saudara Aidil Hakim. Buku ini mempunyai 33 halaman muka surat, halaman yang bercetak dalam bentuk ilustrasi yang berwarna-warni dan tulisan yang menarik untuk menambat hati pembaca cilik seperti saya. Ayuh kawan-kawan, dengan bingkisan bicara saya tentang buku ini bertemakan tentang kasih sayang dan kekeluargaan. Menghayati kisah cerita ini sangat dekat dengan diri kerana kita sudah biasa disajikan dengan ragam kita sendiri. Pada pendapat saya, ragam buku ini sangat menarik dan dipenuhi dengan tauladan dan pengajaran. Penggunaan bahasa dalam buku ini telah memudahkan murid-murid untuk memahami kisah dalam buku ini. Buku ini mudah dibawa ke mana-mana. Kawan-kawan, bahagian yang paling menarik perhatian saya dalam buku ini ialah sifat kekeluargaan dan kasih sayang yang ditonjolkan. Menurut saya, buku ini sangat istimewa kerana karakter yang kuat ditampilkan. Karakter ini sangat dekat dengan kehidupan kita seharian. Saya amat tertarik dengan cerita dalam buku ini kerana ianya memberi pengajaran yang amat berkesan kepada diri saya. Antaranya, kita hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Kita juga harus bijak menggunakan ruang dan peluang yang ada. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Selain itu, buku ini juga memberi pesanan agar kita harus memilih kawan yang positif agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebagai anak pula, kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat ibu bapa dan sentiasa menggembirakan hati mereka. Konklusinya, buku ini amat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Saya amat menggalakkan kawan-kawan untuk membaca buku ini agar kita sama-sama dapat pengajaran dan tauladan daripada hasil nukilan saudara Aidil Hakim. Demikian dahulu bingkisan bicara saya tentang buku Jikalau Menampi, Jangan Tumpah Padinya. Semoga dapat menginspirasikan kawan-kawan untuk membaca lebih banyak buku. Sesungguhnya masa itu emas. Marilah kita mengisi masa lapang kita dengan membaca buku. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat membaca.